ada untung lah. Boleh lah. Dah siap tulis nama ke anak-anak? Dah siap Okey, jadi untuk mewarna ni kita bermula sekarang. Okey, boleh mula mewarna dah tempoh 1 jam. Yang Ketua Majlis Daerah Tanjung Malim, Pegawai Penerangan Majlis Pegawai Penerangan. Terima kasih kepada semua peserta yang datang untuk program Balloon Fun Walk by the Lake di Pasir YDP hari ini yang dianjurkan oleh Wanita Jana dan terima kasih kepada saudari pengerusi majlis Bismillahirrahmanirrahim yang berusaha Tuan YDP kita Dr. Shazri, ahli-ahli majlis, ketua komiti madani, sahabat-sahabat komiti madani, rakan-rakan orang kata usahawan, pengunjung-pengunjung, peserta-peserta. Alhamdulillah dapat kita berkumpul pada pagi yang penuh berbahagia ini untuk program pada hari ini, Balloon Fun Walk by the Lake, Tasik YDP. Alhamdulillah pada pagi ini saya dan peserta-peserta lain juga sempat melengkapkan 2 pusingan. Tak ada shortcut hari ni, kita ikut jalan asal. Alhamdulillah berjaya menyempurnakan orang kata fun walk ataupun balloon walk. Dan terlebih dahulu saya ucapkan tahniah lah kepada pihak penganjur yang terdiri pada pagi ini yang orang kata bekerjasama menjalankan program pada pagi ini. Saya juga mohon maaf tak kena dengan tema purple dengan pink sebab jenuh juga cari di almari warna purple dengan pink tak ada. Kebiasaannya warna-warna baju lelaki ni hitam, putih kan. Cuma YDP yang dia ada sikit-sikit. Itu pun dia jenuh kat cari tu. Tapi pun program hari ni cukup padat. Kalau kita tengok sekarang ni ada pertandingan warna, ada lengkap lah untuk budak-budak, untuk anak-anak, terus kepada dewasa juga. Kepada anda pengunjung, teruskan menyokong usahawan-usahawan yang ada pada pagi ini sehingga petang dikabarkan program ini untuk terus kata menaikkan sistem ekonomi tempatan lah. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan tahniah sekali lagi kepada penganjur dan juga peserta-peserta yang hadir pada pagi ini. Dan di kesempatan ini saya juga nak mengajak ataupun menyeru kepada komuniti madani Parlimen Tanjung Malim pada 28 hari bulan nanti kita ada taklimat belanjawan 2026 di Auditorium RTM Perak. Jadi boleh terus bagi nama kepada penyelaras program ini untuk kehadiran tuan-tuan dan puan-puan, dan dikabarkan YB Esko Komunikasi, YB Azlan juga turut hadir untuk memberikan program itu nanti pada 28 hari bulan. Jadi saya menjemput semualah komuniti madani Parlimen Tanjung Malim untuk sama-sama hadir ke sana nanti. Okeylah, saya pun tak nak mengambil masa yang panjang. Saya sudahi ucapan saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih yang tak terhingga kepada Tuan YDP Dr. Shazri, kepada Tuan Syahiran dari Jabatan Penerangan, dan terima kasih juga kepada semua yang hadir. Alhamdulillah cuaca hari ini nampak baik. Pada mulanya memang sangat merisaukanlah sebab dah 2-3 hari kan hujan sepanjang hari. Alhamdulillah hari ini berkat doa-doa semua
Hari ini cuaca amat baik. Okey, terima kasih kepada yang menyertai gerai-gerai jualan dan kepada yang menyertai fun walk pagi tadi. Nampak semuanya bersemangat dan inilah perpaduan yang kita amalkan di Malaysia ni. Semua bersama-sama menjayakan program komuniti. Okey, selepas ni kita akan adakan lagi peraduan mewarna dan sukanika. Untuk penglibatan wanita dan lelaki ya. Kalau boleh jangan balik dulu. Alhamdulillah saya sebagai pengerusi wanita Cakna sebagai penganjur kepada program ini mengucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semua yang hadir. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, salam Malaysia Madani, salam Perak serta 2030. Salam Majlis Tanjung Majlis Maju dan Jaya. Terima kasih saudara pengacara majlis yang saya hormati Encik Syahiran selaku Pegawai Penerangan Daerah Mualim, Kaunselor Ahli Majlis Puan Mairuz Zalifah, Kaunselor Ahli Majlis Puan Junaidah, kepada pembimbing tempatan, guru setia dan juga kepada Pertubuhan Wanita Cakna Mualim Perak, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama ucapkan tahniah di atas pelaksanaan dan juga kejayaan menganjurkan program pada hari ini. Dan kepada saudara pengacara majlis, sebenarnya saya dah ada pantun ni kena jawab juga tak? Sebab dah ready buat dah. Jadi pada hari ini saya ambil kesempatan. Pertama adalah nama pun Taman Tasik YDP. Dan sebelum ni pun saya dah turun melawat sendiri. Tapi masa saya turun melawat sendiri tu seorang-seorang saya tak nampak macam ni impact taman ini kepada orang awam. Jadi pada hari ini saya lihat bahawa Taman Tasik YDP ni memang perlu ditambah baik dan perlu kita bina balik, sebab saya lihat memang menjadi tumpuan tuan-tuan dan perempuan, anak-anak untuk berkreasi di sini. InsyaAllah dalam usaha kami, saya dan juga ahli majlis cuba mendapatkan peruntukan untuk naik taraf Tasik YDP ini supaya dapat memberi satu tempat rekreasi kepada tuan-tuan dan perempuan dan juga anak-anak untuk berkreasi. InsyaAllah. Dan kita akan cuba segeralah untuk naik taraf Tasik ini. Jadi pada hari ini juga saya kesempatan macam yang dikatakan oleh kaunselor tadi, alhamdulillah cuaca amat mengizinkan. Saya rasa dah lantik konsultan ya untuk cuaca ini. Kita harapkan cuaca ini akan elok dan sebegini sampai petang nanti. Dan kita harapkan pada program ini adalah satu program untuk kita berrekreasi. Dan pada masa sama masa kita bekerja, kita harap kita ambillah kesempatan ini untuk kita sama-sama dengan berkeluarga untuk kita waktu minggu. Jadi pada macam diri saya YDP juga di majlis, saya lihat Taman Tasik YDP ini dia bukan sahaja menjadi satu tumpuan utama masyarakat terutama dalam Pekan Seri River ini, tapi dia juga menjadi satu titik tolak pertemuan di antara pembangunan dan juga kelestarian alam semula jadi. Jadi apabila saya datang saya lihat sini, saya tengok memang perlu banyak penambahbaikan. Kalau macam tengok kat bangunan belakang tu pun kita pun dah sakit mata. Jadi kita boleh bayangkan kalau kita orang tempatan pun berasa sedemikian, apa lagi kalau orang luar yang datang menyinggah di sini. Memandangkan Selain River ini adalah jalan utama Taman Tasik di tepi jalan. Dan tuan-tuan kena ambil maklum bahawa daerah Mualim sekarang ini telah menjadi salah satu daerah yang berkembang pesat. Kalau saya bermesyuarat di Ipoh, di Putrajaya, daerah Mualim, Tanjung Malim dan Seri River ini disebut banyak kali sebab kita menerima sedikit tempias daripada pembangunan pesat yang berlaku dalam daerah Mualim. Jadi insya-Allah saya harap program seperti ini yang dianjurkan oleh kaunselor dan juga Pertubuhan Wanita Cakna dapat mengambil kira kesejahteraan sosial dan juga keseronokan warga setempat untuk berada di sini. Jadi pada pagi ini kita ramai-ramai ni untuk program Balloon Fun Walk by the Lake. Seperti nyatakan Cik Syahiran, memang pagi tadi saya mencari baju warna pink, tapi majlis daerah tak ada baju warna pink. Saya sikit ambil lebih kurang macam porak-porak warna pink ini untuk kita bersama-sama bawa belon, dan belon pula telah pecah. Sayang, belon yang paling mahal tu pecah pula, yang ada bunga-bunga dalam tu ya. Jadi saya harapkan program sebegini boleh menjadi acara tahunan sebab dia akan menyemarakkan persekitaran Tasik YDP ini dan juga menjadi tarikan pelancongan bagi komuniti setempat. Tuan-tuan ambil maklum bahawa daerah Mualim terutama Wanita Tanjung Malim, kita bawa dua pendekatan lah. Kita ambil maklum kita ada perkembangan pesat dan telah dilabelkan sebagai HTB Automotive High Tech in Valley.
pada masa sama juga saya juga nak mengekalkan Pekan Tanjung Malin, Pekan Steven ni sebagai pekan yang rustik. Kita jangan terlampau kejar kepada pembangunan pesat yang berlaku, tetapi juga kita kekalkan pembangunan masyarakat dan juga pembangunan ketepatan yang ada dalam daerah ini. Jadi saya harapkan pada hari ini kita sama-sama menyokong inisiatif untuk memperkasa gaya hidup sihat, memupuk semangat kesudaraan dan menyemai kasih sayang dalam komuniti tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kepada para peserta, semoga pagi ini saya dimaklumkan lepas ini ada sukan nikah, ada juga pertandingan apa dia? Mewarna. Dan sebenarnya saya dengan keluarga tengah tunggu yang scrub ni. Nak tengok macam mana menjadikan sebut kopi, sebab saya ni memang penggemar kopi. Dekat rumah macam-macam kopi, sebut kopi tapi buang macam tu saja. Agak-agak nak lebih tu letak dalam pasu. Jadi kalau kita dapat belajar hari ini, mungkin boleh jadi scrub badan lah untuk kita belajar pada hari ini. Dan kepada para peserta juga, saya harapkan program pagi ini memberikan kenangan manis dan menyuntik semangat baru untuk kita terus melangkah dengan lebih positif, bukan sahaja dalam aktiviti fizikal tetapi juga dalam kehidupan seharian. Sebelum saya merasmikan program pada hari ini, khusus kepada saudari pengacara majlis, pantun yang kalau nak jawab-jawablah ya. Angin pagi lembut berbisik, tasik berkilau di senari mentari, langkah ringan hati pun tertarik, fun walk meriah, komuniti bestari. Saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan ini sukacita merasmikan Balloon Fun Walk by the Lake di Taman Tasik ODP Seneriba. Sekian, terima kasih. Wabillahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuba ya Tuhan ya. Terima kasihlah dengan yang pembantu-bantu di sekeliling. Berjalan pagi, udara nyaman, langit cerah, mentari bersinar. Fun walk hari ini eratkan teman, sihat tubuh, ceria merka. Okey, demikian tadi pantun dari jawab, maka program kita pun telah dirasmikan. Jadi, kita akan yang ada nombor bertuah, sila dengar-dengarkan. Tapi ini bukan grand prize. Kedua grand prize, ketiga grand prize, keempat grand prize. Dan grand prize kita akan umumkan akhir sekali nanti. Di akhir program. Okey, tadi kita dah buka pendaftaran. Peniaga pun ada nombor bertuah. Pengunjung, peserta, semua ada nombor bertuah. Nombor saya kat mana ya? 3, 6. Yang kita campur air, campur gula tu, dia jangka masa dia hanya seminggu. Sebab kalau kita simpan 3 minggu je. Sebab kalau kita simpan lagi dia akan cair. Sebab kita letak gula. Gula tu sebagai dekat Puan Zizi ni, bolehlah buat kat rumah, campur gula, serap garam pun boleh. Okey. Jadi kita punya demo dah selesai. Anak-anak kita masih mewarna. Kepada ibu bapa yang nak masuk, okey. Okay, sekejap lagi kita akan adakan pertandingan menghias cupcake. Pun kanak-kanak. Sementara nak tunggu sukan nikah ni, buatlah ada yang nak mensumbangkan suara, bolehlah sumbangkan suara anda. Okay. Kita anti Ila yang pakai baju purple tu. Tasik sebelah ada? Ada nak buat? Oh, dah layan dulu lagu. Pohon senang di tengah-tengah buru perindu. Di sini di tengah-tengah, di tengah amboi, rupanya lama amboi. Hujan di hulu tak reda-reda, ributlah turun, ributlah
turun bertali-tali